Hai guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Jadi seperti biasa sebelum kita start, kalau korang nak tengok episod-episod kacip ke? Kalau korang nak tengok episod-episod lepas, korang boleh pergi saja di YouTube, type saja Borak Kepo dan korang boleh layan episod yang lepas. Ataupun kalau korang nak dengar semasa memandu, makan, tidur, dalam bilik air ke apa, semasa masak, lipat baju, kita orang tak pernah judge sebab kita orang faham. Boleh pergi saja di Spotify, type saja Borak Kepo dan korang boleh layan juga episod-episod lepas. Alright, jadi selamat berpuasa. Hari ni kita ada Haziq, Fira dan Rauf. Hai. Rauf dah 2 minggu tak ada. Kau pergi mana, Rauf? Aku pergi tabligh. Oh, kat mana? tabligh mana tu? Sebab aku tengok episod yang korang kutuk aku. Laju. So betul lah kita Laju. Betul. Cakap kita tabligh. Tapi sebelum kita start lah kan, ada benda sikit aku nak buat PSA lah. Orang cakap kan, ada episod hari tu kan, ada orang komen dekat bawah, kalau macam ni lah guest yang dijemputnya, something like that kan, viewers Kepo akan takat 58 orang saja yang tengok. Kekalkanlah saja Dr. Adan dan Rauf dan guest. Kepada si Polan, kalau anda masih tengok lagi podcast ni, saya cuma nak cakap di mana untuk season 3 kali ni kita akan fokus lebih kan kepada in-house kita, apa yang kita ada. Bukannya kita takkan ada guest, kita akan ada guest. Cumanya kita membuka ruang dan peluang untuk in-house kita, orang kata pekerja-pekerja di dalam ini, untuk meneroka, bereksperimentasi Dunia baru. Sebab diorang ni semua bukan sahaja mahir di depan PC, tapi diorang juga mahir sebenarnya di depan kamera. Jadi bagilah mereka asal kau gelak Muka dua-dua macam minta tolong. So bagilah mereka peluang dan ruang untuk meneroka dunia digital ini. Anggaplah ini satu tempat pembelajaran untuk mereka. Proses. Alright, so niche-nya berbeza. Korang enjoy je lah. Korang enjoy je apa yang kita nak borakkan. Alright. Macam Fatin tu, jangan cakap macam tu dekat Fatin. Tak baik lah korang ni. Ada orang komen yang video dia buat air tu kan. Akak, kalau rasa tak pandai masak, janganlah bagi tahu satu dunia. Ya, nama pun konten dik. Saja. Itu sekadar konten je korang. Itu sekadar konten. Dia baru buat. Janganlah Entah. marah-marah dia. Yang senang ke? Yang senang ke nak buat air kosong? Tak korang. Itu pun dah 3-4 kali shoot. Janganlah marah-marah dia. Tak baik tau korang ni. Teruk. Alright. So, bulan puasa ni, puasa minggu ke-3. Dan minggu ke-3 juga saya telah menang Gempak Musontek Award. Tahniah. Terima kasih. Aku tunggu korang cakap. Kau nak cakap pasal benda tu tapi tak nak cakap kan? Memang masuk bakul. Memang masuk bakul, angkat sendiri guys. Betul. Memang orang cakap. Terima kasih sebab korang support saya. Macam tak ada kena-mena kan. Saja je aku nak bangga kat sini. But it's okay. Kita akan teruskan ke topik kita yang seterusnya. Kita Tengok apa tu? aku ada note. First time ada note Aku ada note. First time. Walaupun dah menang kan. Walaupun dah champion. Inilah rahsia dia nak jadi champion. Inilah rahsia dia. Korang jangan komen dekat bawah cakap belagaknya budak tu bro. Come on bro. Champion bro. Tak ada, gurau je. Jangan marah lah. Okey, apa nak buat ni? Kita nak bualkan hari ni sebab kita berada di minggu ke-3 puasa. Orang kata lagi 2 minggu sebelum kita berhari raya. Betul. So, aku akan tanya dengan korang soalan pertama. So, dah berapa hari korang tinggal puasa? Okay, panas permulaan. Mula kita mulakan dengan Fira. Okay, Fira, berapa hari dah? Saya puasa setakat ni tak ada ponting lagi lah. Tak ada ponting Tak ada. lagi. Kau agak-agak. Ya Allah. Yang hari tu kat dapur tu. Dapur mana? Dapur yang kita shoot hari tu? Cuba check balik. Betul saya. Bukan kau dah ponting puasa? Mana? Kau cakap kau cuti lah apalah. Tak ada relax lah, gurau je, jangan marah lah. Alright, kita nak tahu orang kata masa kecil-kecil tu korang puasa macam mana kan. Aku rasa semua orang ada pengalaman berpuasa tu kan. So yang pertama kejap. Allah. Masalahnya kenapa kau lupa soalan? Kau dah tengok dah. Oh, aku dah tengok. Okey lah. Dulu masa kita Tak kecil. payah macam tu kan. Tak payah. Acah Ni gila. macam cue card lah. Okay. Masa kecil kan. Menyampah. Comel tu kikat. Korang start puasa dari umur berapa tahun? Umur Berapa tahun? Umur berapa tahun? Fira. Silakan Haziq. Kau lah. Kau start Saya puasa. start umur 7. Darjah 1. Lewatnya. Okey, abang berapa? Ada lah. Nampak? Kau cerita dululah. Umur darjah darjah satu 1 saya dah. 7 tahun. Uh-uh. So macam mana mak bapak kau didik kau untuk puasa?
Apa yang dia cakap? Masa awal-awal tu apa yang dia cakap? Kalau puasa penuh dapat duit. Dapat mainan. So sebab itulah puasa penuh. Puasa tak ikhlas lah ni. Bukan tak ikhlas. Habis tu? Mungkin dia ajar untuk macam tu lah. Bila kita dah diajar macam tu, nanti next year pun kita akan mungkin tak ikhlas lah ke kan? Betul lah kan? Nak mainan juga lah Nak tahun depan tu. mainan, ha. 7 tahun So mak kau janjikan apa? Satu hari RM10 ke? Tak ada. Ingat lagi tak? Kalau puasa penuh dapat duit. Tak kisah Duit lah. raya Janji lah dapat maksudnya. Duit raya. Kalau tak puasa penuh tak dapat duit raya? Tak dapat lah. So pernah lah tak puasa penuh? Pernah je. Betul? Tapi still dapat duit. Still dapat duit? Tapi kurang lah. Okay, mainan apa yang kau dapat bila kau puasa penuh? Saya dapat mainan yang dalam tu Dalam apa? Yang apa tu? Box. Toy Story. Ui, anak orang kaya. Toys R Us. Toys R Us. Anak orang kaya. Toys R Us. Kita beli kat kedai Aceh. Kalau puasa. Pasar malam. Pasar malam. Memang puasa. anak orang kaya. So macam mana mak kau ajar kau ni? Adakah kau start dengan puasa separuh hari? Kan? Macam aku dulu ada puasa macam kalau dia kata tak boleh puasa full, kau boleh puasa sampai pukul 12. Tak ada. Memang full. Daripada awal tu terus satu hari. Kau ya je. Ya. Tak nangis, Betul, tak tak ada. Terus full. Dia memang nak nampak baik lah. Betul lah, betul. Tapi adalah macam saya ponting-ponting yang diorang tak tahu. Maksudnya, Adalah menuang. Maksudnya macam pergi sekolah kan. Diorang bukan tahu pun kita buat apa kat tapi sekolah Allah tu. tahu. Allah tahu. Kawan-kawan tahu, cikgu tahu. Dia paling penting Allah tahu dosa lah. Apa ni? So kau tak puasa di sekolah? Macam tak logik je. Kau buat apa? Tak Minum puasa? air paip. Makcik tengok anak makcik ni. Tengok. Saya ingat lagi kat sekolah agama yang panas kan. Main lari-lari. Budak main lari-lari. Lepas tu dahaga gila. Lepas tu macam super tak tahan. Terus saya buka air paip. Setiap kiri kanan saya terus minum banyak-banyak. Ya Allah, aku teruk. Kepada Pakcik Fazli yang sedang menonton mungkin. Saya tahu pakcik tak, dia memang tengok. Aku yakin uncle kalau uncle tengoklah anak uncle ni. Aku tengok anak uncle ni. Tapi kan ini fakta yang aku dah lama tahu, kawan aku cakap sebenarnya air pipe dekat Malaysia boleh minum. Tapi dia punya average dia bukan terlampau bersih lah. Dia boleh diminum, tapi kalau boleh lebih baik dimasak. Macam kalau dekat Europe dia punya apa kalau dalam bahasa Inggeris air pipe dia cakap? Tap Samsung. Tap water air pipe dia boleh minum. So kat Malaysia pun lebih kurang macam tu. Tapi dia lebih afdal dan lebih barakah kalau dimasak air tu. Esok saya nak try lah. Try lah. Kalau sakit perut jangan salahkan kita orang lah. Esok puasa lagi jangan cuba tengah hari. So kau masih ingat lagi tak macam mana cara kau memonting puasa selain kau minum air pipe di sekolah? Mesti ada banyak cara. Macam aku lah, aku cerita aku dulu lah kan. Kau Lama- macam lambat lama sangat tu lah kan. Lambat sangat fikir lah kan. Okay, kalau macam aku dulu, aku tak ingat aku start puasa darjah berapa. Tapi mak aku cakap kalau aku puasa penuh satu hari RM1. So kalau 30 hari RM30. RM30 lah. So itulah duit raya kau. Itulah duit raya aku. RM30 time tu besar lah bagi aku lah kan. Betul lah, Besar. untuk budak kecil besar. So ada juga yang aku tuang selain minum air pipe tu. Aku suka teh ais tu, aku bekukan. Lepas tu Yang makan dalam- macam aiskrim. Tak, aku letak dalam Tupperware, and then aku bekukan. Okay. So bila buka aku suka makan macam Macam pecah ais. Pecahkan air tu. Okay, faham? So taktik aku pada ketika itu adalah pukul 6 kot macam tu. Aku bawa keluar benda tu. Mak aku cakap, nak buat apa ni? Tak nak keluar awal. So nanti buka puasa boleh makan. Dah hancur lah. Dah hancur dah boleh makan. So sambil tu tengok TV dia macam mak aku tengah masak kalau aku macam ketuk-ketuk pakai sudu. Ketuk-ketuk satu suap. Ketuk-ketuk satu suap. Kau memang satu tak suap. Terus gila. So Terus. aku rasa mak aku tahu tapi mak aku buat-buat tak tahulah. Itu umur berapa? Yang tu rasa dah sekolah rendah kot. Mak kau tak pasal dia macam kau ketuk-ketuk kan. Mungkin Mestilah masa berbuka tu tinggal separuh je. aku tak tahulah, aku cuma rasa skrip dalam mak aku punya mak aku cakap kat belakang yang macam dia ingat aku bodoh ke. Budak ni ingat aku bodoh ke. Aku dah pernah buat dulu lah. Mungkin macam tu lah aku rasa kan. Dia ingat aku bodoh, ingat aku tak nampak. Kalau kau keluar pukul 7 pun mesti cair apa kan. Tapi dia tak peduli lah kan. Macam budak-budak lagi. Ataupun mak aku dulu dia bagi aku puasa setengah hari. Tapi kan yang aku pernah cerita episod lepas aku pernah sawan kan. So bila cakap aku pernah sawan tu dah tahulah perangai aku. Tangkap dia. Tangkap dia. Tak dengar.
perangai aku agak buas lah masa kecil dulu. So bila permulaan untuk belajar puasa tu, aku pernah mengamuk sampai di mana aku cakap dengan mak aku macam, nak aku mati ke apa? Betul. Allah, kau memang Dramatik. Memang aku cakap macam tu dengan mak aku. Apa ni tak bagi orang minum, tak bagi orang makan, nak Adan mati ke apa kan? So mak aku pun macam, ini anak awak ni, anak saya, anak awak lah. Aku macam, nak makan anak awak lah macam ni. Anak saya, anak awak lah. Bila aku pandai, ini anak saya. Anak saya lah. Bila pandai puji pula kan. So itulah experience aku semasa puasa. Masa aku kecil. Masa aku kecil, minum air pipe tu tak payah cakap lah. Banyak Semua orang pernah rasanya. Semua tahu rasa air pipe tu apa. Tapi at least korang dengan inisiatif korang sendiri. Aku like macam, okay, aku pernah dekat sekolah rendah, aku pergi 2-3 orang dengan member aku. So kita macam decide, aku haus ni. So kita nak buat apa? Kita minum air pipe. Padahal kau boleh je minum dekat sinki. Tapi seorang-seorang masuk toilet yang berbeza. Ni seorang. Maksudnya minum dalam jamban. Ya, minum dalam jamban. Kotos ya. Minum dalam jamban. So ada pipe lah kan. Tak tahu budak-budak. So minum macam, minum. So aku keluar, aku cakap, lega dah aku dah minum. Tak, masalahnya kan toilet sekolah ni bau hancing. Macam mana kau boleh minum dengan bau hancing? Toilet time sekolah rendah tak sehancing toilet sekolah menengah. Ya ke? Yes, at least sekolah rendah kau ada 5 toilet, 5 toilet boleh pakai. Kalau sekolah menengah ada 5 toilet, 1 toilet je boleh pakai. Jangan start aku cerita pasal tai. Kalau sekolah menengah, kau percayalah cakap aku, toilet first, pintu tak ada. Toilet ketiga, tai tercecer. Toilet keempat, ada berlubang kat pintu. Toilet yang kelima tu, pandai pula yang semua nak pakai toilet kelima. Toilet yang elok pula, yang 4 toilet tu tak nak pula pakai. Betul juga. Jangan bagi aku start pasal benda tu. Tapi toilet sekolah rendah tak macam tu. So bila aku keluar je daripada toilet tengah tu, aku macam, lega lah dah minum lah kan. Lepas tu macam kawan aku tanya, kau minum ke Dan? Tadi kan kau decide nak minum. Lepas tu macam, kau tak minum ke? Tak doh Dan. Dan aku tak puasa. So dah jadi satu pergaduhan dekat situ. Nanti dia akan tepat dia. Kau kena faham. Itulah peraturan podcast dia. Nanti dia akan tepat je dengan gelak tu nanti kan. So macam tu. Tapi apa? Ada minum tu. Dia ada pilih ke ada minum macam ni? Tak ada tangan ke? Ke getapai? Getapai buka. Kau memang menjijikkan, kau tahu. Kau tahu tak, time sekolah rendah, semua benda jijik. Kau tak tahu pun tu jijik sebenarnya. Tak, itu jijik sangat. Aku tak buat macam tu. Aku minum kat sinki. Aku time tu 3 orang budak kan masuk. Ini darjah berapa kau cakap tadi? Darjah 3 macam tu lah. Darjah 3 dah? Ya Allah. Darjah 3. Jangan cakap kau suci. Darjah 3 aku dah puasa penuh, kau tahu. Sudahlah, kau start puasa umur berapa? Aku start. Sebab bapak kau ustaz. Kau memang nak mention benda tu kan? Bapak kau ustaz. Aku tak ingat lah. Aku rasa darjah 2-3 lah. 2-3. Lambatnya. Kau sekali kau je. Tapi aku rasa awal-awal tu memang puasa setengah hari lah. Oh, kau start dengan puasa setengah hari? Sama. Aku pun start puasa dengan setengah hari. Sebab mak aku kata boleh. So bila aku dah tingkatan, aku cuba nak buat benda tu. Dah tak boleh dah. Memang tak boleh lah. Bungok apa punya soalan kau ni? Yelah, kenapa kecil boleh, besar tak boleh? Dan nama pun kecil. Aku belum akhir balik lagi masa tu. Sekolah menengah kau dah sunat lah. Kau sunat umur berapa? Tak ingat lah. Aku sunat darjah 5. Kau sunat umur berapa? Darjah 5. Sama dong. Ya dah. Aku ingat masa sunat darjah 5 tu, aku dah boleh, sebab diorang cakap biasa budak-budak kan lepas kau sunat, diorang akan cakap macam dah boleh kahwin dah ni. Ya doh. Dah boleh jadi imam ni. Darjah 5 siap cakap macam tu. Tipu. Aku pergi solat tarawih, dia tak bagi aku duduk depan. Sampai aku nak kena cakap, saya dah sunat, saya dah boleh duduk saf dengan tok imam ni. Cakap, adik, budak-budak duduk belakang. Asal doktor kata kalau dah sunat dah boleh duduk dengan imam. Betul lah, dia ni memang kan? salah dia tak, kecil. aku nak cerita benda mitos tu sebenarnya tipu. Tu semuanya tipu. Bohong. Kata boleh kahwin. Aku cakap, mak, dia dah boleh kahwin. Mak aku cakap, apa kau? Kau budak-budak nak kahwin. Kata dah sunat dah boleh kahwin. Semua ni menipu je. Orang yang belum sunat tu, jangan sunat lagi. Hiraukan PSA tadi tu. Hiraukan ni adik-adik. Okay, sambung balik. Tadi kau start puasa darjah 2, darjah 3. Betul. So kau dapat puasa setengah hari. Aku nak tahu apa benda yang paling teruk kau menuang ni. Aku rasa aku kat rumah aku tu dia ada kolah tau.
Kau tengok lagi teruk minum air cola lagi kotor. Lagi jijik. Apa korang ni? Lagi jijik air cola. Ini saya aku tu mengalir. Tak boleh relate. Aku mandi petang ataupun tengah hari kan. Aku akan mandi dan aku akan berendam dalam kolah tu. Astagfirullahaladzim, dah rendam. Dengan daki-daki badan. Minum air rendam siut. Dekat rumah aku dia ada 2 bilik mandi. Satu kat dalam rumah, satu kat luar. Yang kat luar tu memang khas untuk aku dan bapak aku. Kenapa ada sebab bapak aku kalau dia pergi kebun ke apa, so ada tong-tong racun dia sekali lah. Kau minum air racun lah? Tak, dekat dalam toilet tu lah, dia letak tepi. Tapi aku akan mandi dalam kolah tu. Sebab dalam kolah tu ada ikan, aku bela apa semua lah. Kau minum air ikan? Aku minum air yang ada ikan puyuh kat dalam tu. Tapi macam kau cakap lah, kita budak kecil, kita takkan fikir benda tu jijik. Tapi itu jijik sangat. Ini lagi jijik. Ini ada tai ikan tu lagi. Ini ekstrim. Ikan tu dia membersihkan air tu. Tapi dia membersihkan, dia keluarkan tai juga. Ikan boleh berak? Ikan boleh berak. Boleh kau tak lah. pernah tengok ke tai Ikan tak pernah. Panjang-panjang. Panjang-panjang? Panjang-panjang. Asal kau tengok tai ikan pun Ini lain. Panjang. Oh, dia macam ni? Dia panjang dan nipis. Dan dia ada gerak-gerak macam ni? Dia macam cacing. Dia keluar kat mana? Mulut? Tak lah, mesti kat buntut dia. Ikan ada buntut? Serius lah? Aku mau tahu dia ikan ada buntut lah. Habis tu macam mana dia keluarkan telur ikan bongok. Telur ikan dia keluar ikut mulut. Yang ikut mulut tu seahorse. Itu sesetengah je. Setengah ikan dia. Seahorse ke? Ikan ada buntut? Seahorse? Sekali je aku. Kuda laut? Kuda laut kat mana? Kuda laut tu bukan ikan. Kau ni. Okey, so buntut ikan ada buntut? Ada. Dia beranak kat mana? Ada. Kan dia keluarkan telur dia. Kau Ikan bukan beranak, ikan bertelur. Yelah, bertelur tu. Bertelur. Ikan ada buntut bro? Depend. Aku baru tahu dah bro. Balik buka National Geographic. Zalim, masuk. Sekejap kan tengah shoot. Itu gas kita. Biar diorang tahu yang kita ni memang raw punya shoot. Ini gas aku. Sekejap lagi tu borak Ikan memang ada buntut. Aku baru tahu sebenarnya ikan ada buntut. Sumpah aku Kau baru ni tahu. teruk. Teruk lah. Dah minum air paip. Okey daripada minum air ikan. Jadi selama ni kau rasa ikan tak berak lah? Tak. Ikan mesti Adan, buat apa hidup selama ni? Aku tak tahu. Buat apa dalam hidup selama Tak, ni? ini benda yang aku baru tahu lah, serius. Aku good lah. tak bila kau makan ikan, tak ada pun aku nampak buntut ikan. Kalau ayam ada buntut ayam. Memanglah juga dari ikan macam tu dia ada udang. gunting. Kau makan udang, kalau kat bahagian atas kan ada tahi dia. Yang Udang pun ada buntut. Serius ah? Udang ada buntut? Udang tak adalah buntut. Habis tu? Dia kan tengah cakap pasal ikan. Dia still ada pengeluaran dia lah. Pengeluaran najis dia lah. Maksud aku, kan tahi udang tu Dia kat atas Dekat badan tu. atas. atas badan tu. Tahi ikan sama macam tu. Oh yeah. Aku tahu doh. Sorry. Ai, So kau minum tai ikan tu lah? tak adalah. Alah, ikan tu kecil je, kolah tu besar. Tapi dia still najis kan? Alah, budak kecil manalah tahu. Okay, so kau rasa apa najis ikan ni? Aku rasa normal je. Tak sakit perut langsung? Tak ada lah. Pernah tak terminum air tu termakan sekali ikan tu? Kau ni agak-agak lah. Mana ada. Ikan tu confirm dah lari. Dia nampak gergasi masuk dekat kawasan perumahan dia. Jangan cakap pasal gergasi. Aku akan bayang benda lain. Bodoh lah dia ni. Aku tak adalah pernah sampai minum air ikan tu. Tapi aku ada pengalaman. Aku di Negeri Sembilan. So kat tempat tu memang tempat yang macam dia berkonsepkan kampung. So kau akan mandi dalam kolah dan tak ada lampu. So mandi lah. So time tu aku pergi dengan budak-budak stir lah. So kita orang mandi kat dalam tu kan. Swimming pool? Bukan. Tu memang konsep kampung. Mandi pun macam kat luar. Ada pagar gitu je. Okay. So kita pun berbokser lah kan. Laki-laki duduk mandi. Cakap, macam mana nak gosok gigi? Kau buat macam mana gosok gigi Pak kan? Kau mandi ni kan sambil air meleleh tu kan. Dia macam kan. So kau ambil lah gosok. So kita semua buat macam tu kan. Okay. So kita buat lah. Gosok gigi tu. Ni macam dah berbuih-buih dia ni. Ambil mandi tu ludah. So besoknya siang kita nak mandi balik. So barulah kita dapat orang kata gambaran sebenar kolah tu macam mana kan. Okay. Masa air dah tinggal sikit. Bukan tinggal sikit. Ada cahaya, nampak cahaya Bila nampak lah. cahaya kau boleh nampak lah dalam tu. Okay. Ada berudu Mat. Kau lagi teruk. Aku at least ikan puyuh tu tau. Aku ada berudu Mat dalam tu Mat. Disebabkan benda tu aku tak mandi dah kat situ. Balik busuk. Ada berudu Mat. Kalau tak aku dah jadi katak man lah.
Memang kau nampak berudu tu bergerak. Entah berudu tu masuk dalam mulut korang tak perasan tu. Okey, berudu ada buntut tak? Tak ada kan? Kenapa borak asal buntut? Sorry tu sebab aku Dia agak still baby. So kalau baby dia tak ada buntut. Okey, berudu berak ke tak? Tak. Mana kau tahu? Sebab dia still baby. Tapi kalau baby dia tak ada pengeluaran Sebab dia tak makan. Mana kau tahu dia tak makan? Tanya mak dia. Kenapa tanya saya? Kau nak jawab macam kau mak dia. Saya tanya saya. Dah jauh sangat dah ni, kita terpesong kejap. Saya tengok cue card. Okey Aziz, kau ustaz umur berapa kau tak puasa? Tak ada. Kau start umur berapa kau start puasa? 6 tahun. Sebelum darjah 1. Sebelum darjah 1. Kau ya je awal sangat. Betul. Kau jangan nampak handsome Aziz. Tak, bukan. Agak lah dia ni. Tadi korang borak, korang puasa dapat duit kan? Aku terbalik. Aku tak puasa dapat. Aku dapat hadiah. Kalau aku tak puasa, aku dapat 2 benda. Kalau kau puasa kau tak dapat apa. Kalau aku puasa pun aku tak dapat apa pun. Dapat congratulations. Sebab you puasa. Congratulations puasa. Kalau you tak puasa you dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat 2 benda. Apa dia? Apa dia? Dapat sebat. Dapat tidur rumah. Tidur rumah. Tidur rumah. Asal Adalah Ustaz. tidur tidak. Bukanlah tidur rumah. Bapak kau kena sekarang apa? Tak, garang. Serius ah. Betul. Bapak kau macam ustaz ke? Tak, memang garang. Memang orang cakap family belayah memang garang ah. Kalau tak puasa dia fokus agama ni Agama ni di tahap tertinggi ya, lah. betul. Tapi kenapa kau boleh mandi kolah bapak kau tak marah pun? Gua lain mah. Gua breed lain mah. Okey, sila sambung. Pernah macam kantoi bawa balik. Dah minum air botol. Pergi bawa balik. Mak tengok, ni apa ni? Maksudnya botol kosong. Tak kosong pun, separuh. Ada lagi air. Macam air Dah minum lah. minum Rebina ke apa macam tu lah. Separuh, tinggal separuh. Aku rumah. Macam dah deny lah kita budak kan. Macam tipu lah. Bukan, ni member punya. Bukan. Kalau kurung dalam rumah. Kurung dalam rumah tu kurung kat mana? Reban. Tak ada. Kau ni anak-anak sini. Manalah tahu rumah dia ada reban. Tak ada. Tidur dekat luar. Dah maghrib macam tu. Duduk sejam luar rumah. Gelap-gelap. Uish. Kat situ juga yang macam aku rasa aku takut gelap. Trauma lah. Macam trauma sikit lah sebab benda tu. Tapi banyak kali juga buat. Bapak kau sebat dengan apa kalau kena Tali pinggang lah ke getah pipe? Tali pinggang modern sikit. Depends lah. Tengok mood dia nak keluar nak kat luar rumah ke kena sebat. Okay. So macam mana kau buat benda tu dan kau cakap benda tu jadi banyak kali. Kenapa kau tak insaf ah? Insaf tapi lambat sikit lah. Lambat sikit. Nakal. So mak kau, parents kau ajar kau berpuasa seumur 6 tahun. Ya, betul. So tanpa ada habuan. Tanpa ada habuan. 6 tahun kau kena puasa. Ya. Walaupun setengah hari pun tak boleh. Kalau nampak macam dia orang nampak macam tak larat. Macam nak Kalau aku mati, sakit sesama bukalah awal. Tak adalah sekejam tak boleh. Tak adalah strict sangat. Tak adalah strict sangat. Cuma kalau sihat Kena puasa penuh. Wajib puasa penuh. Wajib puasa penuh. So apa penerimaan kau pada waktu itu? Sebab kau baru lagi kan. So macam aku, dia orang bagi aku dengan setengah hari dulu. So kau tak boleh kan. Kau terus kena full. So adakah kau ada akal-akal yang macam aku minum air pipe juga ke, minum air ikan ke? Minum air pipe tu, kau tahu rasa air pipe macam mana? Tapi tu kat sekolah ke kat rumah? Itu dekat sekolah. Dia masa yang kena tu macam time tu 6 tahun. 7 tahun tu buat lagi. 7 tahun masih lagi buat lagi. 7 tahun tu rasa air pipe. Itu yang tahu rasa air pipe ni macam rasa tembaga sikit. Betul. Tapi masih lah kena masa darjah 1 tu. Masih lagi kena. Masih. Tapi awal-awal lah, lepas tu dah okey dah. Sebab ada member semua puasa penuh, kita pun tu buat puasa penuh. Ui, kau punya didikan awal puasa sangat ekstrim ekstrim lah kan. Tapi dia sangat bagus lah betul. untuk kau. Dia mendidik lah. Dia mendidik. Tapi kalau ikutkan ekstrim juga sebenarnya sebab budak kan. Tapi dah itu orang cakap masing-masing punya keluarga. Ada tak macam parents kau orang kata bagi kau habuan lain? Contohnya macam dengan bagi makanan-makanan favourite kau, mak kau masak time berbuka tu macam sebab kau puasa penuh kan. Inilah makanan favourite kau. Tak ada rasanya. Dia macam memang sebab puasa tu wajib kan. So benda tu wajib lah. Kena buat. Tu Rauf, puasa tu wajib. Kau
kau gelak tu pun kau dah tahu. Kau cuma cakap dengan diri kau sendiri kan. Aku bayar fidyah. Itu kalau itu kalau contoh korang ada, ini aku cakap based on kalau korang ada orang kata tak ada ada benda sebab yang korang tak boleh berpuasa. Korang kena bayar fidyah. Jangan sampai aku explain pula fidyah tu apa. Okey, kenapa kena bayar fidyah? Apa yang kau buat? Tak, contohlah diorang tu mungkin bukan diorang kau. Aku tak. Aku masa penuh. Aku tak percaya. Aku cakap Tadi itu, baru ada yang cakap saya bayar fidyah. itu kan buat lawak. Tak lawak. Kau gelak benda tadi. Kau letak balik playback tadi, dia gelak tak gelak? Dia gelak kan? Aku buat contoh. Mungkin kat luar sana tak tahu. Contohlah korang ada sebab yang korang memang sangat tak boleh puasa. Cakap ni kalau tak boleh lah, matilah ni kalau puasa kan. Contohlah kan. Ada fidyah yang korang boleh dibayar. Tapi benda tu orang kata selemah-lemah iman lah. Lebih baik kau ganti. Yelah. Tapi kenapa kena bayar fidyah kalau boleh ganti puasa? So maksudnya gantilah kalau boleh. Kalau tak boleh, bayar fidyah. Itu maksud aku. Kalau tak boleh, bayar fidyah. Kenapa muka ada merah? Merah? Aku memang merah. dan muka kau Ini lighting lah. Ini lighting lah. Okay Aziz. Bersahur. Alright. Budak-budak confirm susah nak bangun pagi. So macam mana mak bapak kau didik kau pula untuk bangun sahur? Adakah dia macam cakap, Aziz, aku panggil bapak kau apa? Papa. Nama kau kat rumah apa? Abang. Abang baik bangun sebelum papa pijak. Mungkin kita tak tahu. So macam mana? Ada 3 cara. Berfasa. Fasa 1, kejut elok-elok. Bangun. Fasa 2, tutup kipas. Oh, itu bergaduh pun. Fasa 3, tak elok juga. Ambil air, picitkan muka. Ingatkan jirus Okey lah macam tu. Dia taklah ekstrim sangat. So, adakah kau waktu budak tu meronta-ronta ke macam tak nak lah, apa paksa-paksa ni? Sebenarnya waktu kecil suka sahur. Kau suka sahur? Suka sahur. Sebab sahur dapat makan sedap. Buka puasa makan tak sedap? Buka puasa dia gamble. Nasib lah. Nasib lah. Tengoklah. Masa kecil kan ada benda kita tak suka makan. So dia kadang-kadang macam makan sikit je buka. Masa sahur boleh order nak makan apa. Kadang-kadang nugget. So sahur dan berbuka adalah masakan yang berbeza? Ya, betul. Lain aku. Aku Kau buka, sama? itu puasa, itulah sahur. Itulah berbuka, itulah sahur. Sama lah. Oh macam tu So kau boleh order je? Tak ada order macam nasi goreng ataupun nugget sausage lah. Simple-simple je lah. Bagus. Aku pun selalu kena macam tu juga tau. Kalau dulu kalau berbuka nak sahur ke apa kan, sama mak aku tak ada kejut. Dia akan buka pintu luas-luas, buka lampu, tutup kipas. Sakit. Itu time lah yang macam kau macam apa ni, aku buka balik kipas, tutup lampu, hempas pintu, kedegang. Mak aku datang balik, kedegang. Apa tadi? Nak bangun sahur lah. Kau berani Berani kat belakang lah. Bila dia tak ada baru aku buat. Kalau dia ada aku tak berani bang. Tapi ada orang pernah buat video tau, bila mak kejut sahur tak bangun. Tapi bila bapak kejut sahur bangun. Ya, betul. Ya betul tu. Takut tu. Bapak aku cakap sekali je, Dan bangun sahur. Dia cakap Dan bangun sahur dah ready nak sembahyang subuh. Takut bro. Bapak aku kalau mengamuk kau tak bangun sahur. Mak kejut okey lagi. Kita ada Chan lagi. Ayah kejut tak ada Chan. Ayah Chan tak boleh tu. Kau tahu The Rock, The Final Boss. Masuk wrestling lah kan. Kau sahur macam mana? Saya senang bangun. So ibu just kejut macam dia ada study macam Assalamualaikum Nadi Wazafira. Bangun. Lepas tu kau tak bangun dia ludah? Tak ada. Dia bangun nanti dia akan terbangun lah. Bangun macam tu je. Bangun je. Tapi kalau tak bangun dia macam tak nak sahur. Tak nak sahur ke? Tak nak makan? Macam tu. Tu je lah. So Atur bangun. Atur bangun. Kalau Fira pernah lah tak bangun sahur tu. Pernah kalau ibu yang tak kejut. Macam semua tertidur. Itu baru tak sahur. Tapi tak pernah lagi macam ibu mesti kejut punya. So kalau tak sahur kau tak puasa lah? Puasa lah. Tak ada bagi alasan macam tak puasa lah. Tak ada. Saya minum air pun saya dah boleh dah. Belagaknya? Kenapa belagak sangat? Bapak kau tak kejut kau? Tak, ayah saya tak pernah kejut. Ayah saya memang... Ni macam komplain je. Tak, ayah saya memang ibu... Sebab kan saya senang bangun kan. Dia kejut sekali macam, dah bangun dah. Tu je lah. Abang kau macam mana? Abang ibu memang... Tak ada bangun sahur ke? Menjerit-jerit lah. Macam tu. Abang saya susah sikit. Lelaki susah sikit nak bangun. Tak ada tu. Senang je, aku elok je. Abang kau je kot. Juadah sahur macam mana?
So kita orang family memang makan simple-simple je. Pagi tu kalau saya setiap kali sahur saya wajib ada telur dadah. Makan nasi putih yang telur dadah pun boleh. Sampai sekarang. Tapi kalau makan nasi dengan air kosong pun boleh. Nasi dengan air kosong? Nasi tu kosong. Air tu saya tuang dalam nasi, saya makan macam tu. Baik kau makan bubur je no. Sebab saya suka makanan yang berkuah kot. So sebab tu saya tuang air tu, saya makan. Air tu air sejuk ah. Air suam ke? Air suam lah. Takkanlah air sejuk. Air sejuk ada air. Okay, biasa kau bangun sahur dalam range pukul berapa? Kita orang memang family Awal. lambat. Kiranya macam Dah contoh nak imsak tu lah. sahur tu dah nak azan tu 6.20 kan. 5.40, 5.50 baru bangun. Betul-betul ujung lah. betul-betul Melambat-lambatkan ujung. sunnah Nabi kan. Melambat-lambatkan sahur. So lepas sahur Lepas sahur tidur balik? Tak. Habis tu? Tunggu subuh lah. Asyik baik jawapan dia pandai. Aku dah tahu dah. Dia jawapan nak handsome je. Asyik baik jawapan dia pandai. Dari tadi. Okay, Aden? Aden pula? Aku depends. Aku ada time yang aku rasa aku nak bangun sahur, aku bangun. Kalau tak, aku dah makan siap-siap. Kalau tak bangun sahur tak puasa? Puasa, aku kan panggil macam kau. Aku puasa. Aku kalau tak bangun sahur, kalau dululah. Dulu aku mengamuk lah. Dulu kalau kadang-kadang mak kan aku pernah sawan dulu. Alasan aku adalah sawan. Semua sawan je. Kau gunakan alasan tu lah. Aku kalau dulu, kalau mak aku, kadang-kadang mak aku pun terlupa kejut sahur. So, aku akan mengamuk dengan mak aku, kenapa tak kejut sahur? Macam mana contohnya? Macam mana? Kenapa tak kejut sahur? So, tak nak puasa lah. Lepas tu ayah pula macam tu macam mana? Ayah aku dia macam, anak awak ni, anak awak lah ni. Itu time lah dia orang pula bergaduh. Anak awak lah ni, anak saya lah, anak awak lah ni, anak awak lah ni kan. Biasalah tu kan. So, kalau bangun, aku akan makan makanan berat lah. Aku tak boleh makan kurma dan air. Aku kena nasi juga. Walaupun orang cakap sebenarnya nasi Lagi tak melapangkan, lagi lapar. Tapi macam suka hati lah perut aku kan. Aku kena nasi juga. Aku tak boleh makan kurma dan air saja. Dia Tapi full meal. aku pun sama. Daripada aku kecil, aku rasa aku banyak makan nasi dan berlauk. Kena kan? Kena. Sama ada masak baru ataupun yang panaskan yang berbuka punya lah. Tapi korang ada tak time yang macam bila bersahur kan? Dah minum air ni, dah kembung ni. Tidur je lah. Lepas tu macam, tak boleh tidur lah, tengok handphone je. Alamak, lagi 5 minit, minum air lagi lah. Tidur lah. Tak boleh lah, 3 minit, minum air lagi. Sama. Benar. Banyak kali. Sampai kembung siap perut aku. Sampai sekarang. Kan? Apa kan masalah benda-benda macam tu? Dia takut dahaga. Betul. Dia takut dahaga. Tapi sama je kan? Bila dah lama-lama dia okey je kan? Kau macam Tak, tu ke? aku rasa itu kau punya mindset kau je. Lepas tu disebabkan benda tu, dah tak boleh tidur. Kau akan pergi toilet setiap 5 minit. Sebab kau dah kencing. Nak kencing dia panjangan. So rugilah minum air tadi. Agak lah sebenarnya. Tapi aku memang minum dengan air kosong lah. Aku takkan minum air manis. Sebab air manis tak elok. Sebab dia boleh datangkan diabetes. Betul? Aku pernah hati lah dengan dia ni. Alright. Okay, tadi sahur. Berbuka. Menu wajib perlu ada di atas meja seorang Rauf. Popia yang dijual, nama popia tu popia telur intan, tapi jual tu kat Telur Sabak, intan. telur intan. Tapi jual tu kat Sabak Benam lah. Jangan sebut tu sebab benda. Kau trauma. Aku 2 jam saya. 2 jam pergi sana, gas aku balik. dekat apa bazar Sabak tu, popia tu memang famous gila. Bukan Sungai Besar kan? Bukan. Sungai Besar atas lagi kan? Atas lagi. Okay, aku terima Sabak. Dekat Sabak tu dia popia dia macam biasa je, macam orang lain buat kan, tapi orang biasa letak dengan bawang goreng atas tu, tapi dia letak dengan udang goreng. Tapi yang nipis-nipis yang macam dilenyek-lenyek. Udang kering ke udang kering? goreng? Udang kering. Tapi yang dah digoreng dan benda tu memang sedap dan Masih ada lagi masih ada sampai sekarang. Dan aku rasa itu antara popia tersedap dan termurah kat Malaysia. Macam mana kau boleh claim benda tu tersedap dan termurah di Malaysia sedangkan kau tak pernah lagi rasa yang Johor punya, yang Kelantan punya, yang Perlis punya? Sebab tak mungkin diorang boleh dapat semurah itu. Okey, berapa semua satu ada paket tu sedap. dan ada berapa dalam paket tu? Sekarang orang jual berapa? 5 5-6 ringgit. 5-6 ringgit. Ni kau dapat 8 dalam 5 ringgit. 8 RM5? Ya. Sampai sekarang pun 8 RM5? Sekarang tak sure aku. Sekarang mesti dah mahal. So macam mana kau boleh claim dia adalah popia yang paling murah di Malaysia?
Mestilah dia Popia paling murah. Kalau tak, macam mana dia boleh jual sebanyak tu dan sesedap itu? Betul-betul genius. Kau bijak. Kau big brain. Kenapa kau makan waktu sekarang ni? Sekarang kan dah berbuka. So, makanan berat takkan tak ada? Tolong ni nasi. Tak payahlah minta nasi. Kuih cukup lah. Kuih aku. Tak ni. Tak, kenapa kau kena makan masalahnya ni? Biar diorang tahu kita shoot lepas berbuka. So, more. Kantor dah tak pergi terawih. Tapi aku rasa itulah antara menu wajib aku lah. Berat, tapi kau dah duduk kat KL kan sekarang. Takkan tak ada makanan lain. Takkan tiap-tiap kali berbuka je. You kat mana ni? I kat Teluk Intan ni beli Popia. Bapak yau je. Tak, sekarang ni dah aku rasa dah makin tua ni aku macam dah tak kisah dah. Aku dah tua Rauf. Aku dah tua. Aku nampak kau muda tu. Umur kau berapa? 27. Kita beza setahun. Betul? Kita beza Kita setahun. sama lah. Sama umur. Lang, kau lagi tua Dan? 28. Kita beza setahun je bro. Kau mengaku beza setahun je. Stres lah aku episod ni. Oh, makanan berat tak ada makanan berat? Makanan berat aku rasa tak ada kot. Sebab aku makan pun dah tak heavy. Oi, kau banyak yakin macam ni? tu. Makan tak heavy Sebab Tadi aku baru makan tahu nasi akan kerabu. ada di BKL yang aku akan, tolong habiskan. Bini kau lah. Bini aku. Cakap oi. Ha? Oi. Mana ada cakap oi? Kau kena faham. Dia dengan Zati, dia Maulana. Betul lah, aku tak boleh relate kalau kau takut bini ni. Dia lain sikit. Kan takut hormat. Hormat Kau kena faham takut dengan hormat tu berbeza. Kalau air? Kalau air aku rasa Kau okey, kalau berbuka, kau lebih mementingkan makanan ataupun minuman? makanan. Air aku tak kisah sangat. Sebab siang dah minum kan? Air? Tapi air kena air manis lah. Aku tak boleh kalau air kosong. Dan aku hanya start belajar minum air kosong ni lepas kahwin. Mana boleh? Kau minum Tak. air manis je? Air manis sahaja. Diabetes. Diabetik tau. Diabetes. Elok lah minum air manis banyak. Lepas tu kau nak minum air ni, kau nak tunjuk kau sihat lah. Haus. Dia nyampah aku. Air manis Aku rasa sebab ikut macam bapak aku kot. Sebab dia pun daripada aku kecil, aku ingat dia macam jarang lah nak nampak dia minum air putih, air kosong. Oh. Memang So kena benda ikut tu bapak lah. Benda tu dibawa ke anak. Dan abang-abang aku pun sama. Faham? Kau boleh berhenti minum sekarang. Dengan mulut Orang tua memang macam tu lah. Orang tua memang macam tu. Hari tu bapak aku dia kena kencing manis. Tapi yang rendah punya lah. Yang gula yang orang kata boleh diubati lah kan. Normal. So dia kena makan ubat lah. Dia kena makan ubat supaya kadar gula dalam badan dia jadi normal Rendah. balik kan. Tapi kau sebagai anak ni yang kadang-kadang kau geram dengan bapak kau ni. Bila macam bila kau ke kedai makan kan, macam bagi saya teh ais, saya nak kurang manis saya kak macam okey. Lepas tu sampai bapak aku bagi saya teh ais, saya nak lebih manis. Buka. Ini selepas jumpa doktor tu lah. Saya nak teh ais yang lebih manis. Lepas tu kau terus jeling. Aku jeling kan Mat. Tapi kau tak boleh buat apa lah kan. Yelah, Dia, bapak. Orang tua kita. Hierarki dia sangat tinggi. Betul. Kalau dia cakap, kalau kita marah dia, maybe balik tu aku jadi batu. Mungkin aku kena sumpah. Jadi pari. Ataupun bapak aku sumpah aku jadikan dia gula. Aku boleh makan. Kita tak tahu. Menyirap geram je. Tapi bapak aku pun sama lah. Dia pun sama juga. Dia ada kencing manis. Tapi dia ada masalah untuk kalau contohlah kita orang anak-anak kan ada gula apa stevia Stevia ganti gula kan. ganti gula. Dia tahu benda tu ni bukan gula ni. Dia minta buat air yang baru yang letak gula betul. Gula yang betul gula. Gula betul gula. Maksudnya lidah bapak kau ni dah macam lab tau. Dia macam ini bukan gula betul. Kau bayangkan. Aneh tukar. This is not the real sugar, you know. Dia selalu minum teh panas lah kan. So aku minum aku rasa sama je ni macam gula biasa. Macam gula biasa. Ganti gula kan yang lebih sihat. Tapi dia tahu dan dia minta buat air baru. Padahal baru balik daripada hospital Puncak Alam tu. Tapi aku geram tau. Tapi itulah orang tua ni kan Orang dia tua lah. level-level lain sikit kan. Betul. Okey macam kejap saya tengok tadi saya dah Dah. tengok. Ni dah ada. Aku geram lah. Buka puasa menu wajib Menu wajib. semasa berbuka. Nasi lah. Senangnya kau buat kerja. Semua orang makan nasi kat sini. Tak, saya rasa memang family kita orang yang kena makan nasi. Tapi kita orang kurang makan kuih tau.
So memang kat atas meja tu memang tak banyak juadah berbuka tu. Tapi kalau tanya saya apa yang saya nak selalu ada kat atas meja tu adalah dadih coklat. Dadih coklat ataupun kau mendadih ni. Okey, dadih coklat. Beli kat mana? kat bazar. Dadih biasa yang dalam cup kecil tu. Dalam cup tu Oh. Itu yang kalau setiap kali berbuka setiap tahun lah mesti macam nak dadih macam tu. Dadih ataupun badak berendam. Tapi sekarang susah nak cari badak berendam. Banyak je. Susah. Okey, badak berendam rupa dia macam mana? Bubur dia. Rupa dia macam mana? Dia macam bulat-bulat lepas tu ada putih. Bulat-bulat dan ada putih. Apa Kuah putih warna tu? putih. Tepung tepung. Itu santan. Santan. Itu kelapa kan? Lauk tak ada lauk? Lauk berubah-ubah lah. Lauk favourite wajib di depan Adiba Zafira bin Telur. Fazli. Telur. Kau ni daripada kecil telur. Senang dia bela kau ni bagi telur dadah. Dah kahwin pun senang. Ya, buka puasa telur dadah, telur bistik, telur dadah masak kicap. Dia menu Menu apa? Susah betul lagi menu. So memang tiap-tiap kali kau berbuka mak kau akan masak telur dadah. saya cakap tak ada telur ke? Macam tu lah. Tak Dia ada tak telur. Macam soalan tu. Kau tanya dekat mak kau. Mestilah mak kau cakap, bapa kau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kau cakap kau ada pengalaman berbuka yang sangat tragis kan? Aku tanya kau siang tadi. Berbuka tragis. Tadi baru cerita. Yang kau cakap beli kuih kat bazar nampak sedap tapi tak. Jangan nampak sangat. Jangan nampak sangat. Pengalaman tragis buka puasa. Kau cakap kau ada. Kau nak cerita kat aku tadi. Aku cakap nanti cerita. Tak adalah tragis. cuba Tapi cerita sikit. kalau time belajar dulu kan jauh dengan family kan. So saya macam nak jimat-jimat berbuka tu. Jimat ke kedekut? Kedekut. Jujur. Kedekut Tapi saya rasa jimat sikit sebab tak banyak pun duit belanja. Lepas tu Berapa dia belanja? mana saya ingat. Alah, dia tak nak cakap. Kau sekolah rendah kau ingat. Lepas tu ni kau tak nak cakap. Okay, silakan. Seminggu Kau mengajar 50. dapat piano. Lepas tu Seminggu 50? Oh kau tak ambil PT? PT semua pergi belajar. PT semua duit belajar bukan duit belanja. So satu hari kau 50. Satu minggu 50. So satu Tapi sem. ada yang kena tahu saya belajar art and design. So saya memerlukan duit untuk printing. yang banyak. Printing yang banyak. So 50 tu memang tak cukup untuk seminggu. Okay. So saya beli sambal hitam. Saya beli nasi je. Nasi makan dengan sambal hitam Nasi tu putih je. tu je. Nasi putih makan dengan sambal hitam tu setiap hari. Sahur makan tu, buka makan tu, sahur makan tu. Patutlah kau nampak macam sambal hitam. Tapi boleh pula tak ada telur. Macam mana kau nak cakap telur dadah tu? Itulah sebabnya tragis sebab tak ada telur. Oh itu je. Itu je tragis kau. Sebab tak ada telur dadah je. Nasi dengan sambal je. Aku dulu pun macam tu juga. Tapi masalahnya kan boleh berbuka dekat apa tu panggil dekat, PI Pusat Islam Pusat ke Islam. masjid kan selalu dalam Pasal tak ada tu. free. Kita Betul. Fira orang tak suka kita pergi orang masjid. jauh daripada kawasan-kawasan macam tu. Dulu saya Jauh daripada duduk, agama. Bukan, dulu saya duduk dekat sebelah Batu Cave. Oi, kau belajar di KL? Oh, tak jauh. Rumah sewa yang dekat ni. Dekat Batu Cave. Rumah sewa ke homestay? Sebelah. Homestay pula, Dia asrama. Kondo. Asrama dia lah. Kondo? Kondo tu kau Stay punya lah, stay dengan kawan-kawan. rumah sewa. Rumah sewa. Bukan college bagi. College bagi. Kondo. Sekira macam asrama diorang lah. Ya, betul. Oh dapat kondo sebelah Batu Cave. Oh. Tapi dengan kawan-kawan lain takkanlah. Diorang makan lah kat mamak bawah. Saya Oh, Fira makan. je lah. Saya turun beli nasi. Naik Lepas tu naik makan. atas balik. Tapi yang dia punya kau beli Beli. sambal tu. Sambal tu sebenarnya cerita aku adalah benda tu adalah turun temurun daripada kakak aku. Mak aku akan buat sendiri sambal tu dan bagi dekat anak-anak dia bawa pergi belajar. Oh. Sebab sambal tu boleh tahan lama tau. Dia betul. memang sambal tu memang kena masak yang betul Betul kering, lama kering. gila. Tapi simpan dalam. Simpan dalam bekas je. Yang Tupperware penting lah. Tupperware. Yang Yang penting penting tutup sudu. rapat, sudu jangan basah. Jangan basah and jangan guna pakai Tangan. balik. Ha. Basuh, Oh. Lap. kering, pakai. lepas tu pakai. Tahan tu tahan berapa lama? Oi 6 bulan pun tahan bang. Lama. Memang tak lama. mungkin lah. Tak, dia kering. Betul. Dia kering. Dia macam kau masak cili tu boleh Kalau sehitam kita hitam makan hitam. nasi Macam tu hitam dengan- hati kau.
Macam kering macam serunding ke Ya. bukan? Dia macam sambal belimbing ah. Ya. Oh, okey sambal yang tu kita So tahu. kalau makan dengan nasi tu macam makan nasi goreng ah. Ya. Jimat lah. Aku pun buat macam tu dulu sebab tak ada duit. Sebab aku pun animation. So kau kena faham juga aku pun banyak benda yang aku kena print. So terpaksalah buat benda macam tu. Itulah kau punya pengalaman tragis. Tragik sangat. Itu tragis kau. Kalau aku terajam kat sini. Seorang Haziq. Ya. Berbuka puasa juadah yang wajib berada di atas meja. Kalau tak kau takkan buka puasa. Kalau tak kau akan bogel dan keliling satu taman. Bogel keliling satu taman. Nak popiah, nak popiah. Juadah wajib. Mutabak kot. Mutabak. Tapi kau tak makan pun mutabak waktu bukan bulan puasa kan? Betul. Kenapa? Tak. Makan pasar malam. Cari kalau ada pasar malam dekat kawasan rumah memang akan cari mutabak. Tapi kalau nak cakap dalam bulan puasa, yang antara yang wajib mutabak, roti john atau samosa. 3 ni. Jangan sebut pasal samosa Aku masih berdendam lagi. Samosa aku habis masa syuting. Aku tak tahu siapa makan. Tak ada ke yang makan. Aku rasa aku yang patut cakap benda tu. Aku tak ada. Bukan aku yang beli makanan tu. Korang boleh bayar fidyah ya. Tapi kalau makanan heavy rasanya tak ada yang wajib. Sebab family selalunya akan masak dan menu tu akan bertukar Setiap hari. Kiranya hari ni mungkin nasi, esok mungkin mi. Besok mungkin kuih tiaw ke mihun. Kalau mak kau masak, ya betul. yang kau rasa kalau mak kau masak ni macam aku akan lupakan mutabak ni. Mutabak ni apa? Okey, kalau macam tu nasi goreng Cina. Sebab tak tahu kenapa nasi goreng Cina yang mak aku masak tu dia Memang Cina lebih lah. memang cun-cun Cina memang cun-cun Cina. Nasi goreng Cina Nasi goreng Cina. Dia memang Menu ni biasa menu sahur tau. Ya, dia kadang-kadang kalau untuk berbuka ada nasi goreng tu, sahur pun nasi goreng yang sama. Kiranya nasi goreng Cina yang mak kau buat ni special lah dan sedap lah. Dan sedap. Dan dia tak ada, dia ada mix veggies tapi tak ada mix veggie warna hijau tu. Ni kacang pi. Kacang pi. Tu memang puakanya kacang. Kau tak suka lah? Sama, siapa je suka tu? Tak suka. Ada suka? Saya as long dia sayur saya makan je. Jangan jagung je. Jagung buah kan. Jagung lah yang kena ada kat nasi goreng Cina. Tak nak jagung tak boleh. Alah ni. Aku tak suka jagung. Kau lah mana tu makan jagung. Mana ada orang makan jagung dengan nasi? Ada. Tak ada. Ada. Sebab tu aku tak makan. Habis tu kalau makan dekat hotel ke apa ke kan ada bagi nasi. Sebab kalau aku contoh dalam ABC ada jagung kan. Ada aku nampak jagung je aku takkan makan. Aku tak suka jagung. Habis tu apam balik pun ada jagung. So aku takkan makan. Aku akan makan apam balik kosong. Jagung dia kategori buah kan? Tak. Habis tu? Sayur lah. Mana ada sayur? Jagung buah jagung kan? Buah jagung. Dia nak makan buah. Tak. Bukan, dia tak makan jagung je. Tapi aku memang tak makan buah pun. Aku kan ada buah yang tertentu je aku makan. Kau cacat kot. Memang aku cacat. Dia sawan dulu. Dulu sawan. Aku cuma makan apple, tembikai, anggur. Anggur pun tak boleh ada biji. Aku tak suka buah yang anggur mahal. Anggur mahal. Tembikai pun aku geli. Asal? Ada yang ada biji aku geli. Contoh macam orang makan rambutan kan. Dia masuk mulut-mulut lepas tu macam dia macam tu tepi ataupun dia macam ambil macam ni kan. Aku geli. Aku geli biji tu. Sebab dah masuk mulut lepas tu kau pegang macam tu aku geli walaupun tu air liur kau sendiri. Kau durian pun kau buat. Durian aku tak makan. Kau tak makan durian? Tak. Manggis. Tak. Umur hidup saya makan 4 buah tu je yang manggis, langsat, duku, dukung, apa lagi kau nak? Limau tak makan sebab dia ni air dia lah. So aku tahulah rasa air orange macam mana. Tak. Sebab kau tahu air orange so apple pun ada biji. Kan kau potong, kan tak ada ni. Tengah tu tak ada. Kau dah check dah kau apply kat Aku dulu sawan. Aku dulu pernah sawan je sebab tu. Sawan je tak ada makan buah. Buah yang berbiji saya geli. Jadi tahu rasa buah tu daripada jus-jus dia lah. Ya. Daripada jus saja. Aku geli tengok buah. Even though asam pun sama. Macam contoh asam boy kan. Kalau kau makan, aku boleh makan asam boy. Tapi aku sendiri pun geli nak pegang biji yang aku dah makan tu. So aku akan macam Kau memang tak normal lah dah. Saya penggeli. Aku geli. Boleh cempedak goreng. Tak. Aku tak. Okey, kalau cempedak tu dah dibuang
Okey, tu boleh. Ah. Saya pernah je makan cempodak. Cempodak goreng. Cempodak goreng. Yang tak ada biji. Tapi kalau ada biji automatik aku geli. Pernah je makan tapi tak adalah macam mencari. Tak ada. Kalau Dia ada macam tak makan. Durian lagi lah aku tak makan. Family aku semua hantu durian. Tapi aku pernah try nak makan durian. Aku macam Apa yang tak ya ada biji? ada nak try lah makan durian. Demam siap seminggu. Sama Demam dah. panas. Sama dah. Tak boleh. Aku tak boleh makan durian. Aku tak makan durian lah? boleh. Tak boleh. Atau poyak? Tempoyak yang dah masak okey. Maksudnya nampak. tak tempoyak Tempoyak cicak yang tak buat boleh. lauk lah. Tempoyak cicak tak boleh tapi macam patin tempoyak. Dah tempoyak. Sebab aku trauma sikit dengan durian ni bila aku rasa durian ni sangat-sangat busuk. Makcik aku pernah makan durian. Lepas tu dia cakap sambil dia sedawa dia punya busuk dia. Macam wise makan durian dari tu. Weh. Busuk nak Time tu, mampus ya. saya tengah drive, ada buka pintu kat belakang. Pintu ke tingkap? Buka pintu. Tingkap dia kan rosak. Tingkap belakang saya rosak. Saya tengah drive, dia buka pintu macam ni. Ui busuk mat. Dia makan apa? Dia makan durian. Dia makan 2 bekas durian. So benda-benda macam tu yang buatkan aku geli, kau tahu tak? Untuk akulah. Biji bila kau sedawa busuk nak mampus kan. Buat aku macam aku tak boleh makan durian dah. Macam tu lah. Dah borak buah pula. Dah borak buah pula. Okey, sambung balik. Tadi kat mana tadi? Okey, jap aku tengok cue card. Jauh menyimpang ni. Okey tadi. Terawih. Tragis. Terawih betul. Mana kau tahu Kau curi Terawih. Okey. Okey. Terawih berapa rakaat biasa kau buat? 8. Asal kau tak pernah buat 20? Banyak bro. Banyak Banyak Tapi selalu pergi dengan ayah. So ayah selalu buat 8 dengan witir. 8 dengan witir. Itu je. So kalau kau buat terawih tu pernah tak ada momen di mana kau tak pergi pun terawih tapi kau lepak sebenarnya? Pernah. So Kau macam mana? takut macam bapak kau tengah tengok. Aku takut tahu. Bapak ni garang bro. Kalau sampai boleh tidur luar. So macam mana kau adakah kau cakap apa papa pergilah dulu nanti abang pergi kemudian? Selalunya cakap pergi masjid dengan member. Member ambil lah kau Member ni. ambil lah. Tapi kau tak pergi masjid yang sama lah. Tak pergi masjid yang sama. Kan bapak kau cari pula. Tapi betul ke pergi masjid? Kau pergi sisi? Baik kau Ke lepak mengaku. mamak. Pergi masjid, maghrib lepas tu ciao. Maghrib isyak. Ciao. Ciao. Lepak ah. Lepak. So sebelum bapak kau balik Kadang-kadang cakap balik lambat. Pergi sebab Moreh. 20. Pergi Moreh. Boleh. Tapi melepak je. Dekatkan sikit mic boleh? Boleh. Oh, pergi Moreh Pergi Moreh. Kau dekat mana biasa pergi? Masjid mana selalu pergi? Masjid dekat rumah. Dekat rumah Nampak tak nak sebut? Takut. Kenapa kau tak nak sebut kau duduk kat mana ah? Bahaya. Bahaya. Ada orang yang memerhati. Ada skandal dia Ada tengok. ada crush dia tengah hati. Awak tahu? Tak ada. Terawih? Tak pernah nampak pun. Memang lah. Saya duduk dalam hutan. Yelah tu pucat lah memang hutan. Monyet pun banyak dalam tu. So terawih 8 lah. Depend ikut mood saya. Pernah buat 20 ke? Pernah. Wow. Sebab saya pergi dengan ibu saya. Ibu dia selalu buat 20. Ibu saya macam adik lagi sikit dik, lagi sikit. Saya kalau orang bagi semangat kat saya akan bersemangat. Macam tu. Aku dulu kan kalau pergi terawih, aku sebenarnya nak tengok Awek. dulu macam pergi terawih tu kalau kau nampak awet pakai telekung pergi terawih tu macam Cantiknya. inilah Bakal zaujah. inilah bakal zaujah aku dan aku sedia untuk jadi imam kau. Cik konon ni Masa lah. ni Dajah? Dajah tak itu sekolah menengah. Sekolah menengah. menengah lah. Dia macam biasa kan tempat aku sembahyang terawih tu. Ni dia takkan buka bagi atas biasa perempuan sebab terawih tak ramai. So dia buat sini so ada satu kat sini kan macam Tutup tempat langsir. Tak tutup langsir pun dia buat macam getah, bukan getah yang macam ala polis gila, punya ni. polis punya tu. So kau nampak lah ni tapi kita kan menghadap sana kan. So macam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam tu. Betul bro. Dululah kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai tu kau scan. Warahmatullahi. Boleh tahan ni. Okey, jap. Bismillah. Okey. Bangun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum mana yang tadi tu? Betul bro. Dan So, ada bila- ni kecil fikir kahwin So je. bila siapa tu? Okey. Lepas tu bila aku dah lupa dah nak cakap apa dah. Lepas tu bila dah habis semayang tu, bila time keluar tu pula menengok kannya. Bila Masih dengar sallallahu tak, bila keluar tu. Bila keluar tu yang baru Okey, dah kau habis. macam mencari. Okey. Dah standby dah lah. Mana Menunggu mana keluar. yang aku share tadi Mana ni? yang aku share tadi yang macam apa tu kau akan berselisih. Dan berselisih tu macam
Oh, angguk-angguk lah. Lepas tu hari kedua pula. Hari kedua jumpa lagi. Barulah start orang kata kau nak cari time untuk kau create the conversation. Tapi sayang, hari ketiga dah tak pergi dah. Siapa yang tak pergi? Aku yang tak pergi. Pergi 2 hari je, Mat. Mana tak je? Semayang tarawih, hari pertama kedua je ramai. Hari ketiga semua dah syaitan ni rojim. Tak payahlah, benda ni sunat je, kau wajib pun kau tak buat. Dululah masa sekolah. Masa sekolah kan. Sekarang ni ya dulu masa sekolah. Sekarang dah insaf, alhamdulillah lah. Sekarang pun dah berkahwin. Okey lah. Tapi masih lagi yang aku tak puas hati dalam masa aku kecil tu lah. Aku nak semayang tarawih kat depan je dia orang marah. Aku dah cakap aku dah sunat. Tak mungkin lah. Tak boleh. Bagilah dewasa dulu. Selalunya memang orang tua-tua yang akan suruh ke belakang. Ya, tapi ada satu momen bila aku dah besar lah kan. Orang kata dah masuk universiti apa semua kan. Aku seronok. Bukanlah seronok, aku rasa macam aku ada the authority. Authority. Siut gila babi kan. Yang macam bila kau nak semayang je kan, nanti akan ada orang tua tu yang macam penuhkan depan. Penuhkan depan. Aku macam oh shit. Aku dah besar bro. So kau bayangkan macam aku pernah sembahyang di mana imam di hadapan. So aku sebaris Bilal. So that moment aku akan rasa macam ni rupanya rasa orang dah besar. Lepas tu pandang ke sana, macam bapak aku kat sana. Macam kau level sembahyang sama sebaris dengan lah. Bapak kau kan. Kau macam macam ni rasa kan. Lepas tu budak-budak bising kat belakang kan. Aku akan buat balik apa yang kau kena dulu. Kau akan jeling. Jadi. Kawan kat sebelah kan macam okay lah, cantik lah. Aku nak try pula boleh. Cuba kau try. Okey tak. Aku rasa kau lebih nak main-main dengan kawan kau lah. Dia macam lebih kepada apa yang kita we made it lah. Kita nak dulu. Tapi kita tak dapat. So itulah experience pengalaman dia lah. Lepas tarawih korang kau? Tarawih. Masa kecil memang aku biasanya akan main kat belakang dengan kawan-kawan. Lepas tu waktu dah tayar akhir tu tiba-tiba je senyap. Lepas tu semua buat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dah masa tu bapak-bapak dah tengok dah kat belakang mana budak-budak yang bising ni. So tak tahu kan. Lepas tu sambung lagi. Tapi lama-lama ada pakcik tu yang macam dia start rakaat tu takbir tu lambat sikit, dia tengok budak-budak yang bising pun kena marah lah. Tapi bila dah kena marah, kau mainlah pula dekat luar. So tak adalah dia kacau dia orang semayang. Tak kacau. Bila kau cakap pasal main kan, aku pernah orang kata semayang di belakang orang tua. Pernah tak kau termasuk kepala kau dalam kain dia? Pernah. Banyak kali. Pernah? Ya doh. Pernah? Masuk cahasa gelap. Pernah? Where am I? Apa tergantung ni? Tak ada. Tapi pernah. Tapi benda tokut tau. Dia macam pakcik tu pun macam kan. Pakcik tu nak bangun masa tu. Nak bangun ataupun terpijak. Terpijak. Biasanya dua tu lah. Main tu yang paling best tu. Tapi aku lupa ada satu aku rasa kau pun pernah juga alami benda ni. Kau nampak bila dia dah bangun kan, pakaikan belikat kan. Lepas tu kau nampak lurah bontot dia. Sebab dia tersedut. Kenapa kau pergi tengok lurah bontot dia bodoh? Kan dia dah bangun. Dia dah bangun tu kalau dia tersedut, kan kau nampak bentuk bontot dia. Lepas tu aku dengan kawan aku akan kira berapa banyak pakcik. So siapa dapat kira paling banyak dia menang. Itulah. Allah. Tapi itu masa kecil. Masa kecil. Yang main tu pun aku pernah buat juga. Bila tengah main je, bila amin. Yang main-main pun sama juga. Amin. Betul main kejap nak amin. Amin. Padahal tengah main ni tepuk kad. Tapi aku dulu masa kecil aku dipikir kan, bila pakcik-pakcik ni bila mengaji, bila bercakap kat masjid, suara diorang lain tau. Contoh macam ada yang sengau, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi bila amin je suara semua sama. Itu aku punya persoalan aku masa kecil kan. Suara korang sama je. Suara aku pun sama macam kita cakap amin kan. Bila amin. Oh, okey. Faham. Dia tone dia. Tone dia bila engkau berjemaah. Kan masa kecil kan kau ada thought yang macam okey kita tak faham. Dah besar barulah kau faham. Tapi aku terfikir kat bila kau cakap pasal amin kan. Kalau jemaah perempuan dia akan sebut juga kuat-kuat. Amin slow. Slow je lah. Slow. Tak ada yang kuat
Dia tak ada yang Tak adalah mendayu. yang macam tak adalah jerit-jerit. Ikut lah, Dia mana tahu ada macam slow makcik-makcik. sikit je. Dia kuat tapi dia tak sekuat laki. Tapi macam ada ni korang masalah laki is kain dan perempuan terlekung. Nak angkat kan tu. So kau pernah kau pijak telekung orang ke orang terpijak? Orang depan terpijak. Pernah. Banyak kali. Saya pernah kena dan saya pernah pijak orang punya. Lepas tu tanggal lah. Macam tu lah. Macam kelakar je. Ya Allah. Habis macam mana kau bangun balik? Slow-slow angkat macam Slow. macam tu. So kalau dia ternampak rambut dah batal kan? Ke tak? Saya tak sure lah. Habis tu macam kalau mana? komen kat bawah. Contohlah kalau orang kat depan yang terpijak telekung Tapi dia akan bergerak juga. Macam maybe dia dah rasa macam dia tertarik. Maybe dia angkatlah kaki dia. Lah Cuma kaki dia tu. mungkin kalau dah kena sekali tu mungkin akan next tu dia akan slow-slow naik. Macam tu. Faham. Tapi aku paling benci bila bontot orang tu Sedut. bukan masa dia nak bangun kan bontot aku kena muka dia. Bontot dia kena muka aku. Bontot dia kena muka aku. Itu paling babi lah. Asal kau semayang pun depan buntut dia pun dah kenapa? Sebab soft dia tu rapat-rapat. Kampung kan, dekat surau kampung kan. Aku pun dulu pun pilih juga kalau rasa macam surau dia panjang, aku cari surau lain yang surau dia pendek sikit. Ada tau. Ada. Betul. Orang-orang lama kan dia orang suka yang surau-surau panjang. Aku suka yang pendek kan. Sebab kadang Cepat habis. Cepat habis kesian kawan tua kan apa semua. Yang bab Amin tu pun lagi satu pun best juga. Kalau kau ada kawan Amin kan macam dia sebut nama kau je. Aku pernah ada satu momen tapi ini bukan time puasa lah. Ni waktu sekolah petang. Nama kawan kita orang ni nama mak dia Hamidah. So waktu kau jangan gelak dulu. Saya dah tahu dah. So masa ramai-ramai kan Sami Allahu liman satu baris Hamidah. Kau tahu tak? Kau bayangkan setiap hari budak tu menangis. Dan kita orang yang geng-geng ni kena panggil dengan cikgu disiplin. Kenapa kau sebut-sebut nama mak dia apa semua? Mana ada kita orang memang macam tu. Tak, memang Kau sebut nama mak dia. Ini cerita masa kecil je guys. Dah besar dah tak buat dah. Besar tak baik. Ini pengalaman kita cerita balik masa kecil apa yang kita lalu. Jangan ulang lah. Alah, korang pun mesti benar punya. Dia Alright, kecil. Alright, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih so much sebab sudi berada di dalam podcast kami. Thank you Aziz, Fira. Rauf, kau memang akan kekal ada di sini. So itulah pengalaman-pengalaman kita sedikit yang kita boleh ingat dan kita boleh imbas kembali lah semasa kita macam kecil. buka air je ni. Pantat tu. Banyak nak kena beep jangan lupa beep banyak cara je. Jadi sampai sini saja apa kita nak ucapkan selamat berpuasa. Mungkin ada yang on the way nak pergi balik kampung. Kita tak tahu. Berhati-hati di jalan raya dan kita jumpa di podcast Borak Kepo yang akan datang. Episod raya. Bukan, ada lagi satu episod. Lagi satu episod macam-macam. Bye. Adios. Assalamualaikum. Ciao. Bye. So, korang rasa tahun ni berapa kali dah korang tak puasa? Aku masih penuh. Kau Masih penuh? penuh. Hari tu kau cakap aku dan apps bayar fidyah tu yang mana? Dah.